hari-hari ada lemang, tiada hari tanpa lemang. Daun serai, daun tebu, tak try pasti tak tahu. You padu, you mari. Mantap. Lemang daun lerek pakcik. Kita nak tahu sebenarnya daun lerek ni dia betul-betul rare ke sebenarnya boleh je dapat kat mana-mana? Daun lerek ni biasanya tumbuh tempat yang sejuk-sejuk lah. Memang orang tertentu je lah yang boleh pergi kutip. Biasanya orang asli lah yang tahu hutan tu kampung dia tahu ambil kat mana lah. Daun lerek ni memang sedap kalau buat lemang ke marketing je? Daun tu tak daun sebenarnya. Yang membuatkan makanan itu sedap, isi di dalam yang bermutu tinggi, santannya yang pure. Santan buat sendiri kan? Tak, Ya, tak betul. beli dekat supermarket ya? Hari-hari ada lemang, tiada hari tanpa lemang. Kita nak tanya sehari boleh bakar berapa lemang? Mengikut apa minta orang ramai lah. Untung sehari mungkin boleh share sikit. Untung tu memang ada untung lah. Kalau kata daun lerek ni stok dia habis, pernah tak terfikir nak guna daun lain? Buat masa ni, daun lerek tu masih lagi kita boleh dapat. Apa beza lemang ni dengan lemang biasa? Mungkin dia lagi lembut. Mungkin orang kata macam mahal je. Yang dah makan je lemang tu yang boleh tahulah beza dia. Tak cakap lah lemang kita ni sedap. Pelanggan-pelanggan kami lah yang menilai sendiri. Waktu first lah buat, pernah tak rasa macam risau kot orang tak kenal daun ni? Memang ada. Dulu-dulu banyak orang yang menyangkakan daun ni takut beracun ke, efek ke kan. Tapi saya dah terangkan orang asli dah gunakan sejak turun-temurun lah. Inilah dia daun lerek. Tak nak koyak berbanding daun pisang. Kebersihan dah terjamin lah. Daun ni memudahkan kerja kami. Seperti ABC yang ada 2-3 tempat yang membekalkan kita. Siapa yang dapat besar tu harga kira lain lah kan? Harga lain. Ini saiz ni saiz sedang. Ini RM21. Lemang daun lerek daripada saya. Tapi lemang ni tak ada lagi lah. At least saya berjaya lipat dan letakkan dalam ni. Senang je kan masukkan yang ni dalam buluh je lah kan? Masuk ni macam tu je lah. Simple. Simple and easy lah. Betul.